Okey. Podcast hari ni anda bersama host. Nama saya Nur Izzati binti Zainal dan host. Saya pula Wena Ibena. Okey Zati, hari ni kenapa kamu rasa macam lain sangat? Apa yang kamu rasa? Sebab saya rasa hari ni macam terkejar-kejar. Macam banyak benda saya nak settlekan. Assignment lagi. Dan banyak lagi. Kita orang pula dah start business. Saya tak tahu macam mana nak susun jadual. Okey, untuk kamu punya masalah ni, saya rasa saya ada, kamu tahu tak satu teori iaitu yang dipanggil teori Steinberg. Kamu tahu tak siapa yang perkenalkan teori tu? Tak tahulah. Kalau kamu tak tahu, saya tahu. Kamu nak tahu tak? Nak. Iaitu Robert Steinberg. Okey, memandangkan kamu macam terlampau banyak masalah sangat, saya ada jemput tetamu khas iaitu Encik Nasrul. Kita mempersilakan. Assalamualaikum Cik. Cik sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Sebelum mulakan apa-apa perbincangan, boleh ke macam kita orang tahu sedikit sebanyak pasal latar belakang Encik? Okey, terima kasih dahulu kerana menyebut saya untuk bersama anda semua dalam podcast kita hari ini. So, terima kasih kerana diberikan peluang. Okey, bermula latar belakang saya mendapat pendidikan sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Meranti dan melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Agama Arab Pasir Mas dan seterusnya ke Degree Universiti Kebangsaan Malaysia. Cik, saya nak tanya Encik dengan satu teori. Dia ada satu teori yang diperkenalkan oleh Robert Steinberg. Apa pandangan Encik terhadap teori ini? Okay, pada pandangan saya lah, setiap teori yang diperkenalkan, setiap teori yang direka bentuk itu maksudnya untuk memudahkan kerja kita. Maknanya panduan-panduan yang diberikan oleh teori, ada panduan dia, ada cara bertindak dia. That means teori itu membantu memudahkan kehidupan kita lah. Saya suka sangat dengan jawapan tu. Okay, Izzati, memandangkan tetamu jemputan kita ini sangat mendalami dalam teori berkenaan, apa kata kita meminta tetamu kita untuk menghuraikan ataupun merungkaikan dengan lebih dalam berkaitan dengan teori tersebut? Mengenai teori kecerdasan ni, banyak persoalan-persoalan yang diorang nak tanyakan. Izinkan saya bagi peluang untuk mereka tanyakan kepada Encik. Okay, yeah. Okay, Encik. Kan kita lihat daripada era kini, kecergasan buatan AI itu semakin berkembang dalam kalangan pelajar. Dekat sini pada pendapat Encik, adakah kemahiran analitik sangat penting bagi seseorang pelajar itu? Okay, dalam konteks hari ini kalau kita tengok secara meluas, perkembangan AI telah mengambil tempat dan peranan yang sangat besar dan signifikan dalam kalangan pelajar. So hari ini boleh dikatakan hampir kesemualah, majoriti hampir 100% pelajar hari ini menggunakan kecerdasan buatan untuk menyiapkan tugasan mereka. So apabila mereka menggunakan kecerdasan buatan untuk menyiapkan tugasan itu, secara tidak langsung mereka telah, orang kata istilahnya, telah memandulkan akal mereka. Maknanya proses analitik dan proses pemikiran kritis itu sudah tidak berlaku lagi kerana mereka bergantung sepenuhnya kepada bahan yang disediakan oleh kecerdasan buatan tadi, AI tadilah. So maksudnya proses pemikiran kritikal, analitik sudah hampir tidak berlaku dalam konteks pelajar hari ini. Betul tu, sebab ramai sekarang sangat bergantung kan kepada AI, macam nak cari jawapan bukan sekadar untuk mencari poin-poin tapi menjadikan dia sebagai satu isi yang penting atau menyiapkan tugasan. Kita beralih kepada soalan seterusnya. Menurut pandangan Encik, adakah sistem pendidikan di Malaysia ni dia telah berjaya mengembangkan kecerdasan analitik terhadap dalam kalangan pelajar sekarang, dan apakah kekuatan sistem pendidikan kita? Okay, berdasarkan sistem pendidikan kita di negara kita di Malaysia, sebenarnya sistem pendidikan kita agak menarik berbanding dengan sistem pendidikan orang lain.
Kerana dalam kebanyakan negara maju dan negara membangun, kita melihat asas pendidikan mereka adalah untuk membentuk warga negara yang baik. Tetapi dalam konteks pendidikan di Malaysia, di negara kita, prinsip pendidikan kita adalah untuk membentuk insan yang baik. Dan ada perbezaan yang sangat besar antara warga negara yang baik dengan insan yang baik. Kerana contoh yang mudah, kalau warga negara yang baik, contoh kalau kita berada di US, membenarkan elemen-elemen LGBT diamalkan. Maknanya kalau you all tak buat jenayah, you all tak terlibat dengan penyalahgunaan kuasa, tetapi terlibat dengan LGBT, lesbian, gay sebagainya, anda masih lagi dikategorikan sebagai warga negara yang baik. Berbeza di negara kita, Malaysia, kita tidak begitu. Kita berperanan untuk melahirkan insan yang baik. Maknanya walaupun you tak buat jenayah, you tak mencuri, you tak merompak, tapi kalau you terlibat dengan gejala-gejala LGBT seperti lesbian, gay dan sebagainya, anda sudah dikira sebagai insan yang tidak baik. Itulah keistimewaan pendidikan negara kita, dan saya kira sebenarnya dasar pendidikan negara kita sangat baik dan telah berkesan jeri kan, jasmani, emosi, rohani, intelek dan sebagainya. Tapi cuma yang tinggal lagi adalah mungkin pelaksanaan, penambahbaikan daripada segi pelaksanaan. Dasarnya sudah cukup baik. Ya, betul. Sebab kita patut bersyukur dengan pendidikan di negara kita kan. Sebab macam kita tahu, orang yang berilmu belum tentu beradab, manakala orang yang beradab sudah pasti berilmu. Okey, untuk soalan seterusnya, kita tengok pada masa kini ramai majikan yang ingin mengambil pekerja, mereka lebih memilih kepada kepada mahasiswa yang mempunyai kemahiran menganalisis, kemahiran berfikir secara analitikal. Dekat sini, apakah contoh-contoh pekerjaan yang memerlukan kemahiran analitik ini? Sebenarnya dalam kehidupan kita seharian, semuanya memerlukan pemikiran analitik. Maknanya kita semua tidak terlepas daripada berfikir secara kritis, kritikal dan analitik. Maknanya dalam setiap tindakan kita, sebenarnya kita berhadapan dengan dilema pemikiran. Sama ada kita nak buat ataupun tidak, itu sudah dikira sebagai pemikiran membuat keputusan, decision making. How you do a decision making? Bagaimana anda membuat keputusan pemikiran? So itu sudah dikira sebagai salah satu daripada proses pemikiran analitik. Contohnya hari ini nak makan di mana? Hari ini nak buat assignment apa? Hari ini nak buat aktiviti apa? Itu sudah dikira sebagai salah satu daripada proses pemikiran analitik. Maknanya apabila you ada banyak alternatif yang nak dipilih, banyak alternatif nak dilaksanakan, so di situlah you all gunakan pemikiran analitik. Bagaimana nak menentukan prioriti yang nak dipilih, apa yang perlu diutamakan, apa yang lebih utama, apa yang lebih penting untuk dibuat. Maknanya dalam menyusun prioriti itu sebenarnya itulah proses pemikiran analitik. Bukan saja dalam konteks pekerjaan, dalam mana-mana pekerjaan semua memerlukan idea analitik. Tidak ada pekerjaan yang tidak terlepas daripada proses pemikiran, walaupun pekerjaan itu simple. Kerana kalau pekerjaan itu simple sekalipun, dia memerlukan anda berfikir bagaimana nak buat dia lagi lebih efisien, bagaimana nak buat dia lebih senang. So maknanya tidak ada pekerjaan yang terlepas daripada pemikiran analitik. Okey, Kak Sri, saya faham ya. Yang semua benda kita memerlukan berfikir secara analitik kan. Sebab kita perlu merancang semua tu, buat kata orang sediakan payung sebelum hujan, supaya tak ada apa-apa, jadual kita tu tersusun. Okey, bagi seorang pendidik, bagaimana bagi institusi pendidikan, bagaimana pendidik ni mampu menyediakan pelajar yang mempunyai kemahiran analitik untuk dibekalkan kepada pekerjaan mereka nanti? Okay, dalam konteks sistem pendidikan kita hari ini, sebenarnya kita melatih pelajar-pelajar kita untuk berfikir secara kritis dan juga analitik melalui kita memberikan masalah kepada mereka. Maksudnya contoh senario untuk mereka selesaikan. Kita berikan projek untuk mereka buat. Daripada situ mereka berfikir daripada A sampai Z, pada proses sebelum membuat program, semasa membuat program dan selepas membuat program. Maknanya kita dedahkan mereka daripada awal lagi untuk terlibat dengan perkara-perkara berkaitan perancangan dan sebagainya. Contohnya seperti di luar negara. Di luar negara, kalau di luar negara di umur 14, 15 dan 16, mereka sudah pun boleh membuat
program tertentu, mereka sudah pun hebat melaksanakan perancangan-perancangan tertentu kerana mereka didedahkan dengan pendedahan yang awal. Begitu juga di konteks negara kita. Maknanya kita perlu dedahkan pelajar, berikan mereka pengalaman, berikan mereka tugasan. Jangan takut kegagalan. Kita hari ini kita lebih banyak takut gagal untuk memberikan mereka tugasan, untuk memberikan mereka arahan untuk dibuat. Sebaliknya biarkan mereka terdedah kepada aktiviti-aktiviti dan program-program yang mereka buat sendiri. Maknanya daripada situlah kita boleh mengasah pemikiran mereka untuk mereka relevan dengan pasaran pekerjaan. Ya, menarik ya topik kita hari ni. Dekat sini kita boleh belajar banyak benda tentang teori analitik ni. Betul lah kata Encik tadi, sebab kita harus mendidik murid-murid kita untuk belajar berdikari dalam menyelesaikan satu tugasan tu. Bukannya kita yang memberi mereka secara bulat-bulat. Nanti mereka ni tak pandai untuk berdikari, untuk mencari semua tu. Semuanya mengharapkan orang je bagi. Seterusnya, beralih kepada kecerdasan kreatif. Bagi pendapat Encik, adakah sistem pendidikan pada hari ini dia memberi ruang yang mencukupi untuk perkembangan kecerdasan kreatif pelajar dan kenapa? Okey, pada pandangan saya sebenarnya pendidikan kita telah memberikan ruang yang cukup banyak dan besar kepada pelajar untuk mengembangkan idea mereka, untuk memastikan kecerdasan kreatif mereka itu semakin bertambah hari demi hari. Kalau kita lihat hari ini kan kita ada STEM, kita ada aliran TVET dan sebagainya, yang sebenarnya aliran-aliran itu membuka minda dan ruang kepada pelajar untuk terlibat mengembangkan idea kreatif mereka. Kerana hari ini kalau kita tengok ada banyak-banyak pertandingan yang telah dibuka kepada pelajar untuk terlibat pertandingan inovasi di peringkat rendah, menengah dan juga IPT. Maknanya kita sudah pun ada ruang yang besar di Malaysia ni. Kalau kita lihat pun banyak pertandingan inovasi peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa yang telah disertai oleh pelajar-pelajar kita hari ini. Bahkan di peringkat sekolah menengah pun sudah banyak pertandingan inovasi sedemikian yang telah dibuat dan dilakukan bagi memberikan ruang kepada mereka untuk berfikir secara kreatif dalam konteks melakukan inovasi di Malaysia. Okay. Saya sangatlah bersetuju dengan pandangan Encik tentang STEM dan pelbagai lagi peluang yang telah disediakan di Malaysia ni telah membuka ruang terutamanya dalam kecerdasan kreatif dalam kalangan pelajar. Okay, seterusnya, jika Encik diberi peluang untuk mengubah satu perkara dalam sistem pendidikan, bagi meningkatkan lagi kreativiti pelajar, apakah yang Encik akan ubah? Andaikan kata saya diberikan peluang menjadi Menteri Pendidikan lah, besar cita-cita tu ya. Contohnya kalau konteks hari ini sebenarnya dasar kita betul-betul terbaik, cuma pelaksanaan saja yang mungkin memerlukan penambahbaikan. Mungkin kita boleh sebagaimana hari ini orang bercakap tentang tentang berasaskan peperiksaan semata-mata, tidak berasas kepada kemahiran dan pengetahuan. So dalam konteks ini saya rasa kita nak buat satu sistem yang mana lebih banyak memberikan pendedahan sebenar kepada pelajar tu, tidak sahaja bergantung kepada buku teks. Maknanya daripada peringkat awal, mungkin di peringkat umur 15 hingga 16 tu, kita sudah dedahkan mereka buat projek mereka sendiri. Projek mereka yang mana mereka perlu laksanakan projek itu mungkin dengan komuniti ataupun mungkin dengan masyarakat setempat mereka. Maknanya mereka perlu berhubung dengan masyarakat setempat mereka, tidak hanya bergantung kepada buku teks. Maknanya apabila kita melakukan langkah tersebut, kita memberikan pendedahan kepada mereka bagaimana mereka nak berhadapan dengan masyarakat. Kita akan mengajar mereka bagaimana kemahiran berkomunikasi mereka dengan komuniti, bagaimana mereka beradaptasi dengan masalah, bagaimana mereka nak menyesuaikan diri dalam keadaan mencabar tersebut. Maknanya kita berikan pendedahan secara praktikal, bukan hanya sekadar dalam buku teks. Kalau sebelum ini ada subjek kemahiran hidup contohnya, maknanya mereka hanya belajar buku teks. Tapi dalam konteks ini kita berikan mereka buat projek secara hands on, maknanya mereka sendiri yang turun ke lapangan walaupun mereka masih lagi di peringkat usia muda. Itulah kalau boleh saya buat begitulah. Yes, pendedahan secara praktikal ini sangatlah penting dalam kalangan pelajar, tidak kira lah dari sekolah rendah ataupun sekolah menengah, kerana ia sangatlah memberi impak yang sangat besar sehinggalah
terutamanya pada era globalisasi pada hari ini. Untuk kecerdasan kreatif ni, apakah peranan keluarga dan sekolah dalam membentuk kecerdasan kreatif seseorang individu? Keluarga. Peranan keluarga, contohnya keluarga. Dalam keluarga contohnya mungkin mak ataupun ayah boleh berikan arahan kepada anak dia. Mungkin perkara yang dia buat tu sama, tapi berikan arahan. Contohnya sampah yang kita kumpulkan dalam keluarga, bagaimana kita nak selesaikan masalah menunggukan sampah tu melalui penyelesaian yang berbeza. Mungkin sebelum ni kita buang tong sampah, tapi kita nak tapi kali ni kita nak fikirkan cara yang lebih menarik lagi. Mungkin kita boleh daripada sampah yang ada tu kita asing, kita bentuk jadi arca daripada bahan-bahan buangan ke. Maknanya kita menggunakan pendekatan yang berbeza, menyelesaikan sesuatu masalah menggunakan pendekatan yang berbeza. Masalah yang sama tetapi pendekatan itu berbeza. Maknanya kita galakkan anak kita fikir. Mungkin sebelum ini anak kita berfikir cara nak selesaikan masalah itu hanya menggunakan kaedah B saja. So kita galakkan mereka, okey, untuk kali ini mak ayah tak nak kau selesaikan masalah ini menggunakan kaedah B, tapi nak kali ini gunakan kaedah lain daripada kaedah B yang pernah digunakan. Kalau itu konteks di rumah. Kalau di sekolah pula, cikgu memberikan tugasan kepada pelajar dan minta pelajar sekarang, kan dulu banyak orang bercakap tentang berfikir di luar kotak kan. So apa itu berfikir di luar kotak? Kan sampai sekarang tak ada pun orang boleh beritahu secara tepat apa itu berfikir di luar kotak. So sebenarnya berfikir di luar kotak adalah sebenarnya menyelesaikan sesuatu masalah menggunakan pendekatan yang berbeza daripada pendekatan konvensional. Okey, kalau dulu asyik guna pendekatan A saja, teori A saja, why not kita guna teori D? Why not kita guna teori C? Itulah dikatakan pendekatan yang boleh melahirkan pemikiran kreatif dalam kalangan anak murid, sama ada di rumah ataupun di sekolah. Saya setuju dengan pendekatan yang berbeza bermula dari rumah dan di sekolah membantu untuk membina kreativiti dalam seseorang individu. Okey, itu soalan terakhir untuk kecerdasan kreatif. Baiklah Encik, soalan daripada kami adalah berkaitan dengan kecerdasan praktikal, iaitu kecerdasan yang diterangkan oleh Stanford lah. Okey, untuk soalan yang pertama ni, saya nak tahu apakah pendapat Encik tentang pernyataan bahawa seseorang yang mempunyai kecerdasan praktikal ni, yang mengamalkan kecerdasan praktikal ni akan sentiasa berjaya dalam hidup. Okey, pada pandangan saya, pendapat mengatakan seseorang yang selalu mengamalkan sesuatu yang praktikal boleh berjaya dalam hidup mungkin ada benarnya, kerana seseorang yang praktikal hanya akan melaksanakan apa sahaja yang difikirkan sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kemampuan diri dia. Maknanya dia very practical. That mean maksudnya dia objektif, orang yang berobjektif. Maknanya dia tak akan buat perkara yang melampaui melampaui batas kekuatan dia. Maknanya apa yang dia buat tu praktikal lah. I mean, apa yang dia boleh buat tu maksudnya sesuai dengan kekuatan dia, sesuai dengan keadaan sekitar dia, sesuai dengan kehendak semasa zaman tu. Maknanya orang yang praktikal ni mungkin dia akan fikir apa yang dia boleh buat tidak melebihi kekuatan dia. Maknanya dia tak akan buat benda yang di luar kemampuan dia. Kerana itulah dia berjaya. Dia praktikal. So berbanding dengan mungkin ada segolongan lagi, dia orang yang mengambil risiko. Orang yang berisiko ni dia tak pasti sama ada dia berjaya ataupun tidak berjaya compare to orang yang praktikal. Orang yang praktikal ni dia hanya play safe. Dia akan buat apa yang boleh buat dia berjaya saja. That's why dia jadi orang yang sangat praktikal. Oh, maksudnya dia ni boleh menyesuaikan sesuatu keadaan tu dengan diri dia lah. Yang Ya, sebab betul. tu dia boleh adapt dan dia tak ada masalah dengan benda tu yang membuatkan dia ni mudah untuk berjaya lah. Okey, untuk soalan susulan daripada saya, adakah kecerdasan praktikal sahaja ni mencukupi untuk buat dia berjaya? Kalau dalam konteks hari ini dengan konteks perkembangan teknologi, revolusi industri, revolusi maklumat, revolusi teknologi, hanya mempunyai satu kemahiran saja tidak mencukupi untuk kita berjaya dalam kehidupan hari ini. Kerana kita sedang berhadapan dengan cabaran yang sangat besar, mihnah dan sebagainya, sangat besar gelombang yang menanti anda di sana semua. So kalau hanya berbekalkan satu kemahiran saja, kita tidak mampu untuk terbang jauh macam burung lah. Walaupun sehebat mana burung helang tu, kalau sebelah sayap dia tak berfungsi, dia tak akan dapat terbang
gah di angkasa walaupun dia burung elang yang hebat. Kerana kemahiran yang dia ada hanya satu saja. So compare dengan orang lain ada dua. So dia tak boleh nak bersaing dengan orang lain. Apatah lagi dalam dunia hari ini, dunia terbuka, persaingan secara global, persaingan yang terbuka menuntut anda mempunyai kemahiran yang lebih daripada 2 ataupun 3 kemahiran. Mungkin anda memerlukan 10 hingga 12 kemahiran untuk bersaing. Kalau ajas ada satu saja, anda akan ketinggalan walaupun anda hebat daripada sudut kemahiran tersebut. Tapi kemahiran lain anda tidak ada, so anda akan ketinggalan. So maksudnya memang betul lah untuk kita berjaya tu Shalin kan, tak semestinya tak sewajibnya untuk memiliki satu saja kecerdasan lah. Maksudnya kita kena ada kan Stanford dia terangkat ada 3, dia perkenalkan 3 kecerdasan. Maksudnya untuk kita jadi berjaya tu macam yang Encik cakap tadi, kita perlu gabungkan ketiga-tiga tu untuk jadi orang yang berjaya tu. Maksudnya taklah bergantung kepada satu kecerdasan saja, betul tak? Okay, beralih kepada soalan seterusnya. Okey, baiklah. Bagaimana pendapat Encik mengenai isu kemajuan teknologi dalam bidang pengajaran dan pembelajaran yang menyebabkan sebagian guru, khususnya guru generasi Y, menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan diri, contohnya dalam penggunaan sistem atas talian seperti memasukkan markah? Okey, sebenarnya isu ini merupakan antara isu yang menarik apabila dikatakan tentang teknologi. So mahu tidak mahu kita perlu mengikut pengedaran zaman, perlu mengikut perkembangan teknologi. So semua orang termasuk saya sendiri menghadapi masalah apabila berhadapan dengan teknologi yang semakin mencabar, yang semakin hebat. Sekarang ini kalau proses PDP pun dah ada yang guna Kahoot, ada yang guna Padlet, ada yang guna Volvo dan sebagainya. So dalam konteks hari ini sebenarnya isu itu tidak akan timbul jikalau kita semua bersedia untuk menerima perubahan dan bersedia untuk menambah baik diri setiap masa. Maknanya setiap kali ada perkembangan yang berlaku, setiap kali ada revolusi yang berlaku, maknanya kita bersedia untuk menambah baik. Maknanya kalau generasi Y contohnya mempunyai masalah untuk memasukkan markah, masalah untuk menggunakan teknologi maklumat dan sebagainya, sebenarnya kita perlu berubah, kita perlu bersedia untuk menerima perubahan tersebut. Kerana kalau kita tidak menerima perubahan, tidak bersedia untuk berubah, kita yang akan dirubah. Keadaan yang akan mengubah kita. Maknanya kita akan ketinggalan. Kita akan jauh mundur daripada orang lain. So nak tak nak, kita perlu berubah. Maknanya kita perlu beradaptasi dengan cabaran teknologi yang berlaku. Nak tak nak, kita pun kena maju. Kita kena menguasai ilmu teknologi tersebut. Kalau macam tu, macam mana pendapat Encik, macam mana kita nak bantu guru-guru Gen Y ni untuk beradaptasi dengan teknologi yang mereka menghadapi kesukaran tu? Okey, pada saya yang paling penting kesedaran lah. Maknanya kita berikan kesedaran kepada mereka. Maknanya orang ni kalau dia sedar, dia akan berubah. Orang yang tak sedar tu dia yang tak berubah. Maknanya kita berikan kesedaran kepada mereka. Dengan mereka menguasai teknologi ini, akan lebih memudahkan proses PDP akan berlaku. Akan lebih memudahkan proses mereka menyusun maklumat. Akan lebih memudahkan proses mereka menyusun sesuatu sistem. Maknanya lebih sistematik. So dalam konteks ini, kita perlu berikan kesedaran mereka. Selepas kita berikan kesedaran kepada mereka, kita berikan mereka knowledge, transfer knowledge. Maknanya kita membantu mereka untuk menguasai teknologi tersebut. Bukan hanya sekadar memberikan kesedaran, tetapi juga memberikan maklumat kepada mereka, panduan kepada mereka untuk menguasai teknologi. Maknanya memberikan kesedaran dan ajar mereka bagaimana nak guna teknologi. Macam kita ajar pelajar lah. Kalau kita hanya beri kesedaran, kalau kita tak beri ilmu kepada mereka, just sedar je lah, tak ada apa yang dapat. So kalau kita beri kesedaran dan dalam masa yang sama kita berikan ilmu, barulah mereka akan berubah dan menjadi orang yang lebih berjaya. Maksudnya kena ada saling kerjasama lah, Ya, dari guru-guru muda kepada guru-guru Gen Y ni, terutama Gen Z yang dah memang menguasai teknologi AI lah, teknologi ICT maksud saya. Menarik juga teori praktikal yang dibincangkan tadi. Okey Santi, sekarang ni kita dah dekat penghujung rancangan ni. Apa yang kamu rasa sekarang ni? Saya rasa mungkin saya boleh gunakan teori ni untuk saya selesaikan masalah saya yang saya nyatakan sebelum ni. Kalau macam tu, kamu ada apa-apa soalan tak nak tanya kepada panel jemputan kita? Okey. Encik,
bolehkah saya nak dapatkan sedikit pesanan Encik kepada kami sebagai pelajar? Okey, sebagai pesanan saya kepada anda semua sebagai pelajar yang akan menentukan corak ketamadunan negara pada masa akan datang, kerana anda semualah yang akan mengambil alih generasi dewasa hari ini yang ada, dan anda lah yang akan menentukan jatuh bangun negara sebenarnya pada masa akan datang. Justru anda semua perlu melengkapkan diri dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang semakin banyak, yang semakin bertebaran di luar sana, dan pastikan anda menguasai lebih daripada 10 kemahiran yang ada dalam dunia hari ini, kerana mereka yang menguasai kemahiran yang lebih banyak berbanding orang lain akan lebih mempunyai peluang untuk survival, untuk survive dalam masa akan datang, kerana dunia hari ini semakin mencabar yang menuntut pemikiran yang semakin kritis, kritikal dan analitik. So anda perlu putuskan bagaimana anda nak membentuk kerangka fikir anda. So dalam menentukan bagaimana nak membentuk kerangka fikir anda, pastikan anda sentiasa mendapatkan ilmu. Kalau boleh dalam sehari tu dapat satu ilmu. Kalau dah setahun dah ada 365 ilmu. Tak kira ilmu apa sekalipun, at least dalam satu hari satu ilmu, satu kemahiran. Itulah pesanan saya untuk anda semua. Terima kasih Encik. Terima kasih atas pesanan Encik. Okey, nampaknya kita telah berada di penghujung rancangan. Jadi kita orang ada sedikit cedera hati untuk diberikan kepada Encik. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Ya, sama-sama. Sudi datang memberi khidmat kepada pelajar.